Jadi kita menawarkan sebanyak 115 program. Jadi kita menawarkan sebanyak 115 program di Dun Ahsan ini dalam tempoh 1 minggu, membawa konsep semangat kampung kita bagi memastikan masyarakat tahu, bagi memastikan masyarakat sedar dan bagi memastikan masyarakat juga ingin menyumbang kepada program-program dan juga kepada kampung sendiri. Dan ini kesannya tentang kepadatan program saja, dan Esko juga jadualnya cukup padat. Kita turun dalam Dun tu tempoh seminggu bagi menyelesaikan aduan-aduan yang ada. Di Dun Ahsan kita akan adakan sukan orang asli. Sukan orang asli itu peringkat negeri, kerana dalam Parlimen Alor Ghazali adalah parlimen yang paling banyak kampung orang asli. Di Dun Ahsan ada 4, di Dun Gadik ada 1, di Dun Macam Jah ada 7. Walaupun di Dun Rim sebelah kita juga ada juga. Totalnya kita combinekan semua, kita adakan di peringkat negeri di Dun Ahsan. Kita sasarkan kurang-kurangnya 500 orang hadir, dan insyaAllah Datuk Akmal akan hadir samalah bagi membuat perasmian.